Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe sebab subscribe tu mudah dan percuma sahaja. Terima kasih saya ucapkan. So seperti yang dijanjikan, video kali ni kita nak compare XDV dengan XMAX. Kita compare sedikit-sedikit lah, orang kata suka-suka. Jom. Okay, kita tengok dari segi rupa luaran dahulu. Seperti yang korang lihat ni, memang ada perbezaan yang sangat ketara dari segi design dan juga saiz. XDV ni saiz dia lebih kecil sikit. Lebih pendek lah, bukan kecil. Saiz dia lebih pendek berbanding dengan Yamaha XMAX. So, ini pandangan daripada belah kiri. So, mana satu yang lebih menarik, guys? Ini daripada sudut bahagian kanan, guys. So, macam mana? Yang mana lebih menarik perhatian korang? XMAX ataupun XDV? Tapi daripada sudut pandangan mata saya memang beza saiz, guys. XMAX memang nampak sangat jauh besar dia. Korang tengok daripada sudut sini dah lah. Okay. Nampak? Ini ending XDV. XMAX jauh lagi ke belakang. Nampak? Memang beza saiz, guys. Nampak? XMAX besar, guys. Ini pun saya tak ukur betul-betul ni. Masih XMAX kat depan lagi. Walaupun orang kata tayar dengan tayar pun tak selari. Tengok tayar depan XMAX ni pun masih ke depan. Tapi bontot dia masih lagi ke belakang. Kalau saya susun cantik-cantik betul ni, memang jauh lah lari belakang ni. So memang XMAX lebih besar dan panjang. Alright, ni daripada pandangan hadapan. So kalau korang berada dekat perspektif saya ni, pandangan mata saya, memang XMAX ni jauh lebih lebar dan gedabak lah. Yang XDV ni jauh lebih kurus dan nampak kecil. XMAX ni memang nampak besar, guys. Ini pandangan daripada sisi belakang pun berbeza dari segi saiz. Kalau korang tengok, punggung XMAX ni sangat-sangat lebar dan besar. Punggung XDV lebih kecil dan kurus. Dari segi saiz memang ketara. XMAX lebih panjang dan lebih lebar, lebih gedabak. So, mana satu idaman kalbu? So, XDV 250 ni, enjin dia single cylinder, single overhead cam, 4 stroke, 244cc yang menghasilkan sekitar horsepower 24 horsepower dan juga 23 Nm of torque. XMAX pula enjin dia lebih kurang sama sahaja. Enjin dia single cylinder, single overhead cam, 4 stroke, 250cc yang menghasilkan sekitar 22 horsepower dan juga 24 Nm of torque. So saya rasa seri lah kat sini sebab ni 24 HP, 22 HP. So ni menang. Tapi yang ini 24 Nm of torque, ini 23 Nm of torque. So ini menang. So dari segi power orang kata 50-50 lah. XDV 250 ni saiz rim dia 13 inci, depan belakang 13 inci. Yang XMAX ni pula saiz tayar hadapan dia 15 inci. Saiz tayar belakang dia 14 inci. Tetapi kedua-duanya boleh mencapai kelajuan sehingga 150 km/h ke atas. Standard lah. Standard boleh dapat 155 macam tu lah. So dua-dua pun boleh dapat. Masing-masing kena pandai-pandai lah cari angin orang kata. Okey, dari segi sistem brake pula, kedua-duanya menggunakan disc di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang. Tetapi XDV ni macam saya pernah tunjuk itu hari dekat video saya sebelum ni, dia menggunakan caliper mounting dia jenis radial mounting. So radial mounting ni selalunya lebih baik lah. Dan ini menggunakan axial mounting. Dan kalau kita bincang dari segi electronics, kedua-duanya pun ada ABS. Tetapi XMAX ada datang dengan sistem
Traction Control, TCS. XDV tak ada TCS. Cuma dari segi electronics, ABS, saya rasa menang dekat X-Max lah. TCS ada, yang ni tak ada TCS. Dari segi suspension belakang, X-Max menggunakan dual shock daripada Yamaha, manakala XDV menggunakan dual shock daripada Kayaba. Dan kita boleh adjust preload dia. Suspension hadapan pula, XDV menggunakan USD fork daripada Kayaba juga, manakala Yamaha X-Max menggunakan telescopic fork daripada Yamaha. So dari segi suspension lah, saya rasa XDV lah kot menang. Okay, next, the battle of compartment. So compartment XDV ni saya dah tunjuk dah itu lagi. Dia luas dan dalam 26 liter. So jom saya ambil satu helmet saya, helmet kegemaran kita. Okay, nampak macam saya cakap, helmet full face memang lepas untuk masuk ke dalam XDV compartment. Okay, sekarang kita tengok compartment X-Max. So daripada sini korang tahulah, ini luas, panjang dan dalam. Okay, kita tengok berapa helmet dia boleh masuk. Sekejap. Itu dia guys, compartment X-Max. Boleh letak 2 helmet guys. Ini full face ni. Dan korang masih ada space untuk letak baju hujan ke, beras ke, sayur kat tengah-tengah ni. Mungkin korang kata, alah tu abang wayang ke, tak boleh tutup. Boleh tutup guys. Saya nak tipu apa guys? Saya tak ketuk pun, saya tolak macam tu je. Mantap. Dari pertarungan kompartmen ni, memang no kompromi lah. Memang X-Max lebih besar. Okey, ini design kokpit dia pula. Kokpit kedua-dua motosikal tidak ada kesamaan langsung atau keiras-irasan seperti XDV dan ADV. So ini memang berbeza. Korang tengok, ini kokpit XDV. Kalau korang duduk atas motor, inilah yang korang nampak. Meter dia pun berbeza. Dan ini kokpit X-Max. Jenahak macam naik kereta. Segala-galanya besar dekat X-Max ni. Dan ini meter dia. Meter dia pun guys macam meter kereta guys. Watak tipu punya. Ini pula perbezaan tempat pemijak kaki bahagian hadapan. So ada sedikit perbezaan, tapi kedua-duanya panjang ke hadapan dan boleh korang lunjurkan kaki korang. Kedua-dua motosikal ni menggunakan sistem keyless. Nampak? Keyless. Tetapi berbeza dia punya design remote dia. Yamaha hampir semua motosikal dia yang mampu milik lah. Remote dia macam ni. Y16 saya pun remote dia macam ni. Lebih kurang remote XDV dia nampak lebih luxurious. Nampak lebih macam mahal lah orang kata kan. Nampak besar-besar, nampak premium. Okay, next dari segi bunyi pula. So X-Max ni exhaust dia, bunyi dia sangat minima. So dia senyap lah. Bunyi exhaust dia senyap sikit. Dia tak bising. Bunyi XDV dia kuat sikit. Dia bunyi kepek. Saya rasa sebab lubang exhaust dia ni kecil-kecil. So bunyi dia agak kuat. Macam bunyi motorbot. So dari segi ketinggian seat, suku kaki saya berpijak di atas jalan raya. So jom kita tengok XDV pula. So seperti yang korang tengok ni, tapak kaki saya pun suku yang kena jalan raya. Tapi keseluruhan kaki tu, tapak kaki tu dia dah, angle dia dah rendah sikit. Saya dah tak berapa nak menjengkit sangat. Dari segi harga, so saya rasa patut korang dah tahu dah ni. So X-Max ni harga buka dia tak termasuk insurans dan juga road tax dalam 21.9 ribu. Yang ini pula dia ada dua model. Yang biasa punya dengan yang luar biasa punya. So yang biasa punya yang kat depan mata korang ni, harga buka dia dalam 18.8 ribu.
18,800, 21,900 harga buka. So model kedua dia X Project, lebih kurang samalah dengan X Max, 21,800. So terpulang kepada korang nak beli yang mana satulah untuk XDV ni. So macam mana? Mana satu yang lebih berbaloi pada pendapat korang? Okay guys, sampai sini saja video saya kali ni. Diharap korang dapat sedikit sebanyak informasi tentang perbezaan general lah tentang XDV dan juga X-Max. Diharap korang dapat buat keputusan dengan lebih bijak lepas ni. So kalau ada apa-apa informasi yang saya tertinggal, sebab banyak benda nak cover sebenarnya. Saya rasa tu kalau saya tertinggal, korang boleh komen dekat bawah dan kita akan bincangkan secara ilmiah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Mungkin kita test XDV ni masuk light off-road pula lepas ni. Okay, jom.